Okay, now saya nak ajar macam mana cara untuk login ke dalam account. So, very simple juga. Perasan kat atas ni login. Kalau mobile, ini iPad ataupun laptop, dia akan macam tu. Tapi mobile dia akan macam ni. Nampak tu atas ni. Dia akan ada button login kan. Tekan login. Basically sama je. Dia akan keluar macam ni lah. So, macam yang iPad ke, komputer ke, kalau tekan login, basically dia akan pergi page ni juga. Sama saja. Okay. So, masukkanlah email korang tu. Saya dah ada account sini. So, saya tekan password. Okay, remember. Sorry. Apa lah password dia? Sekejap. Alamak, kantai lah password. Okay. Okay. Login. Now. Okay dah. Bila korang login dah berjaya dah macam ni. So korang dah boleh akses korang punya account. So macam ni saja. Dah login dia akan tulis sini my account lah. Dia akan ubah. So bila dah login korang boleh akses ada email korang, register bila, add new vendor tekan sini, update list vendor tekan sini. Kalau anything purchase ada record kat sini. So support, kalau korang nak pegang support kat sini. So ini my account lah. Ini tutorial video cara penggunaan cara update new vendor, update listing. Saya akan sertakan kat sini lah. So ini maklumat manager info. Maklumat korang yang korang register tu akan keluar kat sini lah. Macam tu saja. Kalau ada sebarang persoalan, tanda tanya ataupun nak urgent punya jawapan, korang boleh saja tekan call. Nombor yang tertera kat sini lah. Boleh call saja. Okay, itu saja untuk cara register. Terima kasih.